Keluarkan mani pada malam bulan Ramadan, lepas azan subuh baru mandi wajib. Soalan tu, adakah sah puasa keesokan harinya? Cuba ustaz jelaskan. Bulan Ramadan keluarkan mani. Siapa tanya? Mu? Ada. Orang comel. Siapa yang keluar mani, tak kira lah keluar mani itu sendirian, mimpi, ataupun ada pasangan yang halal, faham? Dan bangun subuh belum lagi mandi, sah. Ingat sah. Yang tak sah ialah hadas dengan hadas haid dan nifas. Adapun hadas besar janabah, sah. Maknanya malam berlaku persetubuhan laki dan isteri berhadas besar. Esok bangun-bangun pukul 6.30 dah. Bermakna sudah setengah jam waktu siang masuk subuh, betul tak? Dia baru nak mandi, sah. Kerana keluar mani tidak membatalkan puasa. Yang batalkan puasa keluar haid, keluar nifas. Siang hari bulan Ramadan puasa. Pukul 11 kejut tengok berita tak turun minyak keluar mani. Tak batal. Dan yang kata batal, sengaja mengeluarkan mani ketika sedang puasa, batal. Faham? Sunat mani